Okey. Alah. Peja. Depan aku Ustaz Jai, Cikgu Zola Hazmi. Belakang aku Cikgu Mumin, belakang aku Cikgu Bejal. Lepas tu Azra. Kumpulan pertama yang gerak. Okay, nanti kita sambung lagi lepas ni. Kampung Sidak. Disebabkan kerap hujan, batu tu timbul lagi. Barang semalam, petang semalam hujan lebat gila. Aku ingatkan berlanjutan sampai ke tengah malam, tapi sekejap je. Tapi kalau dia betul-betul buat hujan lebat semalam, ada banyak permainan hari ni. Nasib baik lah. Nasib baik hujannya sekejap aja, tapi sekejap pun sejam 2-3 jam jugalah. Tapi memang sangat-sangat lebat. Kesannya trek mesti basah sampai ke hari ni, tapi tidaklah ketara sangat.
Alah, sikit lagi jalan cantik dah. Jangan risau. Lepas ni bersup aja semua. Aku segan dah nak guna nama Cikgu Off-Road sebab jalan dia cantik. Dah hampir 2 tahun aku guna motor Avita Ranger Max Explorer ni. Setakat ni alhamdulillah tak pernah lagi enjin buat perangai, enjin jam ke apa ke, tak ada. Setakat rosak sikit-sikit itu normal lah. Lasak, memang lasak motor ni. Sebab ramai juga yang tanya, cikgu pakai motor apa tu? Motor Avita Ranger Max Explorer 130cc. Motor ni ialah pemberian daripada syarikat Avita Malaysia sebanyak 2 buah pada awal Januari tahun lepas, awal Februari tahun lepas. Maksudnya dah hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun. Look sampai sekarang. Mula-mula ramai juga yang tak yakin Yelah, motor jenama yang orang kata tak glamour tiba-tiba jadi motor lenjan. Macam ramailah yang ragu-ragu. Tapi selepas aku duk ulang-alik tiap-tiap minggu duk lenjan motor ni, sentiasa ada dalam video, maka aku boleh cakap motor ni sebenarnya dah battle proven. Jadi kalau korang masih ragu-ragu nak dapatkan motor ni, korang jangan risau. Motor ni okey je. Lepas tu ramai juga yang tanya kan, motor ni off-road je ke? Tak, motor ni on-road pun boleh, off-road pun boleh. Boleh je, jangan risau. Sekarang pun ramai dah cikgu-cikgu SK Balai yang buat konten, buat video Jadi korang boleh pilih lah, korang boleh tengok dia orang shoot daripada mata pandangan dia orang sendiri. Aku dengan cara aku, mereka dengan cara mereka Kalau korang nak tengok pasal kehidupan orang-orang kampung, apa yang borak-borak dengan orang kampung, korang boleh cari konten Pak Andak Pak Andak ni dia suka layan-layan orang kampung. Lepas tu nak tengok Nika Joy pun dah ada kamera, Cikgu Rohab pun dah ada kamera, Limba Jernih pun ada. Banyak lepas ni Cikgu Zul pun ada, Cikgu Mumin pun lepas ni mana tahu pun ada juga. Jadi kalau aku pindah keluar pun kurangnya ada lah yang penerus kesinambungan buat video di Pusbala ni.
Sungai Balak. Ini memang kawasan berbatu je. Banyak pokok-pokok puluh tumbang. Itu tanda kehadiran abang besar. Bukit pun cabaran, naik bukit pun cabaran. Pendek kata, jalan menuju ke Pukbala ni memang mencabar. Lepas ni kita jumpa sungai kecil. Aku rasa lepas dari sungai kecil, aku rasa kita akan jumpa laluan jalan perhubungan desa yang dah disodok lah. Tak lama dah lepas tu. Tengok tempoh hari pun dah masuk ke Bukit Bendera. Progresnya. Kampung nak keluar ke Bandar Gomusang lah tu, ataupun ke Pekan Kuala Betis bawa anak. Okey, dah sampai sini progres jalan perhubungan desa, nampak tak? Dah sampai di kawasan pokok Berangan. Itulah gelar kat sini Bukit Berangan. Dulu sini ada kubang babi. Dulu ada kubang babi kat sini ada. Sampai Bukit Bendera.
Apa dia undur tak tahu. Sampai Bukit Bendera, progres jalan perhubungan desa. Hujan mal dia. Hujan kau ni. Hujan. Tahu dah. Tahu. Ingat kau lebat sangat. Balik elak. Bila? Habis kau? Tu bukit. Habis kau balik Bela ni? Habis balik dah. Dia bawa botol. Ha? Apa? Tu rumah ni bukit mana? Gua tu bukit Kelabu. Oh, Bukit Kelabu, Licing. Kelabu kan kita bokor tu. Ha. Jalan luar atas habo. Ha. Ha. Bokor kan. Ha? Okey tempat beli. Oh, yang mana tu? Oh. Oh, situ Licing lah. Kita baru lepas kapal. Iyalah. Baru lepas kapal. Hujan. Kat tayar apa-apa kata? Ada gambar? Buat rubik dah? Oh, gerak benar. Oh. Ada pak je lah atas. Ya, apa-apa lah kata. Putih tu. Dia tertuju lebat apa pula dia. Dia jenis hujan sikit jadi melembing-lembing je kan ni. Macam cu hari Sabtu. Baru lepas kompak juga. Tak ada gapo tu weh. Tak ada gapo. Tak tidur lagi. Kerja, tak kerja. 2 hari tak kerja sini. Oh, alah dia. Dia akan takut di bihai. Dia takut biar apa. Oh, tu Bik Pulau Timur lah. Tu kawasan ladai. Tu pun jalan tak juga. Tak punuk kau jalan muka kau situ ah. Apa ni besi ke biasa ke. Ya. Lepas tu balok waktu Bik pergi mari mana. Tak ada masalah. Maksudnya lah, tahun ni dia sodok dulu. Ini pasal pertama. Pasal pertama. Bila bertemu di antara UK dengan UK kita beli. Dapat di bawah tu dah. Pasal tu barulah pasal kedua. Pasal kedua kan masuk mau batu dengan apa lah. Dia grading pula lah. Grade pula. Maksudnya di bala tu ada ketok baru pula. Main. Ketok besar lah. Ketok besar. Boleh. Tu boleh lalu tu. Ya, Beres baju. Hati. Beres. Pergi jai. Satu ni kita buang. Siapa nak boleh bawa balik. Mana? Oh, batu besar ni. Ini baju. Baik. Beres. Baju. Dia yang jadi mandu kat sini. Yang jaga progres perjalanan pembinaan antara menuju ke Pusbala bagi projek pembinaan jalan perhubungan desa. Ada. Pada jalan dah kompak macam ni. Dia kata hari tempoh hari dia kata 3-4 hari lepas terbalik hilapnya tayang papak ke atas.
waktu tu musim hujan. Waktu tu dalam keadaan hujan. Tapi dah masuk jalan ni, saya motor aku main peranan lah. Tak, inilah dia jalan penghubungan desa. Lebar sebenarnya. Ini baru fasa pertama, Pak Cik cakap tadi. Tahun depan fasa kedua. Panjang lagi ceritanya. 4 tahun pembinaan, 2 tahun penyelenggaraan. Lama lagi. Lama. Tak aku ada lagi kat sini. Aku pun dah bau-bau macam nak keluar dah. Cukup dah, pada aku cukup dah kat sini. Cukup dah. Untuk aku timba pengalaman, putih pengalaman. Kenal orang kat sini, kenal suasana kat sini, kenal hutan kat sini. Sampai masa aku rasa apa nak balik. Tapi itulah susah nak keluar. Susah sangat nak keluar daripada Pusbala. Susah sangat. Dan tak ada orang nak masuk. Aku keluar bukan kerana aku kecewa, bukan kerana aku datang, bukan. Sebab dah sampai masa, Hari ikut korang memang lah suruh aku duduk sini sampai pencen. Nak tengok video kan. Ingat aku pun ada anak bini. Nak tengok anak-anak membesar juga 5 tahun dah aku berkorban masa, berkorban dengan mereka. Tapi sampai masa aku kena tebus balik. Okey lah. Ini dia Bukit Kelabu. Cantik dah Bukit Kelabu ni. Dulu Bukit Kelabu mencabar sekarang. Tapi tak tahulah musim hujan nanti bulan 11, bulan 12 nanti. Tetap ada permainan. Tetap ada permainan. Ini dia Bukit Kelabu. Nanti aku sampai masa aku terbangkan drone kat sini. Ramai juga yang minta cikgu terbangkan drone nak tengok Bukit Kelabu. Okey, nanti aku usahakan. Bukit Merah. Dah rasa cantik Bukit Merah. Ayo. Putih kali benih tak tahu ni. Booming dah. Tolong ni dah. Boleh bumi bawah. Boleh dah bumi bawah. Pakok bumi bawah selu. Oh, boleh hujan lagi ke ni dah jalan. Tengok jaya dia. Dah? Tak ambil lek. Ambil lek hari ni dia. Ni baru yola ambil lek je dia. Saya boleh pakai modal je. Naik mi dia murah sikit mi. Habis siap lagi. Oh, tak payah.
Apa tali curi kau tu ya? Eh? Ha? Eh dah. Kita ke atas ya. Getah tu masuk dalam kau tu getah. Kita berlapis. Getah kena tarik tubi sikit. Gila bawa tadi. Bumi gila bawa tadi. Air kan bekas gol tu. Memang nak video dia. Mahal kau jual. Jauh tak? Oh, jauh boleh lah. On ni pun on, tu pun on. Ada dua on. Kau nak jirit tekok demo dah sana. Kau nak jirit demo sana. Nak jirit gitu dah. Bekas air langsung. Kenapa bekas? Tak minyak mana lagi tu? Ni tak hujan molek lagi kalau hujan je. Minyak Nak lah. jalan dia. Dia nak jalan. Nak jirit cari tekok dah. Cari tekok nak jirit. Gila kat tekok nak dijuk. Gimi demo pala pula Ming. Gila dah. Mukmin dah cuak dah Mukmin. Terus bawa slow. Lepas member terbalik tadi. Nasib baik terbalik dalam keadaan slow. Tapi di seleko tadi tu memang licin Licin. Aku sendiri pun tak berani nak bawa laju ni kalau jalan macam ni. Tak payah duk belagak lah. Tayar power ke tak power. Tayar baru ke tayar tak baru. Ini kalau jenis hujan lebat tak apa pula. Ini jenis hujan sedikit ni macam tuang air sabun tau. Atas jalan jadi licin macam tu lah. Kalau nak hujan lebat-lebat. Jangan hujan sikit-sikit. Kalau tak banyaklah permainan. Tu cakap. Nanti lepas ni bulan 11 bulan 12 banyaklah permainan Kalau dulu tengok tempat-tempat aja yang berselur. Ini daripada mula sampai habis berselur. Lagi dia jalan ni tak ditambut dengan batu kerikil kan. Orang-orang dia tengok macam-macam kan. Traktor. Kita tak sambung ikut laluan jalan perhubungan desa, kita ikut jalan luar jalan apa. Jalan ni tak dibaiki sebenarnya. Sebab jalan laluan Purhau ni macam jauh. Beza 20 ke 25 minit. Beza. Jauh. Sekali-sekala boleh lah kita ikut jalan sana tapi jauh.
Kita dah sampai Sungai Buloh. Ha? Ha? Apa? Nak cabut? Ya. Oh. Jalan teruk. Teruk. Beringat sikit ni. Pakai laju. Ha, lepas tu Lalu arah air api. lerak lah. Lerak. Tapi seronok. Seronok Ya. Kaki tak ada siap. Ha? Kaki siap. Oh, kaki pula ni injet dah kakinya. Ya, Jai ni dia kata banyak kali dah dia terbalik motor. Dia bukan di pos bala je dia terbalik motor, dia balik kampung pun. Dia tumbang motor, lerak motor. Tapi dia ni memang orang kata hati keras, badan pun keras. Bola tu. Itu ujian metau sedap tengok. Hok mana geng-geng KLX tu. Kalau tengok geng-geng KLX tu. Hok metau, hok bawa derah tu. Oh derah lah pok dia nya kalau tahan ladai kak. Joy ke apa juga. Tunggu masa belakang tu nak lerak tu pok dia tu. Juri dia. Orang tengok juri. Juri tak ada nak. Tak bawa motor tu dah rasa. Mesti hujan? Oh. Dia motor lain. Tak apa pada kecek tu bawa. Aku ada ni. Cik ada. Kita rusing lah. Ada gapo. Dia cek payah ku. Lutut. Aku ni. Oh lutut sakit. Kuat kau harus balik ni. Ngejek Tak boleh dia. Akak dia tunjuk baru ni. Pada nak ambil gambar. Kuat kau you balik ni. Kau yo mak you tu. Laden no. Abi jawab dah. Abi naik motor ni. Oh ni macam dia mula kat ladai. Oh dia ambil motor you kan. Tunda. Kat Tunda tu. Nunggu bukit. Oh. You nak cah nak naik bukit pun. Kat demo tu bik masuk ni lah kat belakang lah ni. Kena mandi ke punai, kena mandi air bunga dia demo ni. Apa tak ada dah. Kau kita ada mak ayu. Mak ayu ada masa tu dia? Oh ladai kalau lerak sakit lah. Waktu bik mayi tu weh. Kau mayi patut duduk dalam Asli relax Ya standard. Bini demo. Kak tahu